Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sadaqallahul Aliyul Azim. Petikan daripada surah Al-Imran ayat 139 yang bermaksud, dan janganlah merasa lemah yang dalam perjuangan mempertahankan dan menegakkan Islam, dan janganlah berduka cita padahal kamulah orang-orang yang tertinggi jika kamu sungguh-sungguh atau benar-benar beriman. Sadaqallahul Azim. Maha benar firman Allah subhanahu wa ta'ala yang maha besar, yang maha agung, yang maha segala-galanya. Yang dirahmati Allah, lagi kita kasihi, lagi kita kenali sahabat lamaku yang berhijrah daripada bumi Ipoh ke bumi Teluk Intan, Al-Fadil. Kalau dulu beliau merupakan ketua pemuda Parti Al-Islam Malaysia PAS kawasan Gopeng, dan beliau kali ini sama-sama mengembangkan sayap dakwah terus di bumi Teluk Intan. Tidak lain tidak bukan Al-Fadil Ustaz Azhar Rifai. Yang dirahmati Allah, lagi kita kasihi, lagi kita kenali Al-Fadil yang dipertua Parti Al-Islam Malaysia PAS kawasan Al-Fadil Ustaz Ismail. Baru sebentar tadi dengan amanat yang cukup padat, tidak lain tidak bukan disampaikan oleh Al-Fadil Naib yang dipertua Parti Al-Islam Malaysia PAS kawasan Al-Fadil Ustaz Ahmad Kabir. Sama-sama kita juga tidak lain tidak bukan bakal calon Dewan Undangan Negeri kawasan Cangkat Jung. Al-Fadil insya-Allah, kalau sekarang yang berkhidmat, insya-Allah akan datang yang berhormat Ustaz Haji Anwar Rasudin. Kita juga diraikan bersama dalam majlis ini dengan kehadiran Setiausaha Parti Keadilan Rakyat Malaysia Al-Fadil Tuan Haji Yazid Abdul Aziz, kepada Al-Fadil Ketua Cawangan Kampung Selabak Saudara Yunus, dan seluruh saf-saf kepimpinan Cawangan Kampung Selabak, tuan rumah, sahibul bait sekeluarga yang mengizinkan ruang kehijauan dengan kenyamanan udara pada malam ini. Tidak lain tidak bukan Al-Fadil Tuan Haji Asmu'i sekeluarga, dan kepada seluruh warga pencinta program membangun bersama Islam, program menegakkan negara berkebajikan yang daripada utara bawa sejahtera, daripada timur bawa makmur, daripada barat bawa berkat, daripada selatan terus bawa kawan-kawan, bukan bawa syaitan. InsyaAllah bersama-sama dalam majlis kita pada malam ini mudah-mudahan dirahmati dan diberkati insyaAllah. Dalam kitab Mustika Hadis halaman 62 ada diterangkan mengenai tanda-tanda hampirnya kedatangan kiamat. Kalau soal tanda-tanda awal tu dah terlalu banyak muslimin muslimat rahimakumullah. Tetapi dalam kitab Mustika Hadis pada halaman 62, kita balik check it out, ada diterangkan mengenai tanda-tanda hampirnya kedatangan kiamat. Nak wayak bui semua tak boleh adik kakak. Kita ambil sedikit daripadanya, iaitu yang pertama, apabila kurangnya ilmu agama dengan kematiannya orang alim dan tidak dapat diganti.
Baru-baru ini kita kehilangan suatu permata yang tidak dapat dipertukar gantikan. 3 orang tokoh dalam tanah air kita kembali ke rahmatullah. Allah Ta'ala ni Tuhan punya dunia susun cantik. Bermula dengan Tan Sri Megat Jonik meninggal, kemudian disusuli dengan Al-Fadil Tuan Guru, mantan Mufti Besar Selangor, Sahibul Samahah Tuan Haji Ishaq Baharum. Orang UMNO pun tahu kelembutan dan kewarakan yang ada pada beliau, almarhum Tuan Haji Ishaq Baharum ini. Dalam warak beliau, dalam keterampilan dia dengan pakaian ulama' amilin, bekas Mufti Besar Selangor. Tapi bila Al-Fadil Allahyarham Ustaz Ishaq Baharum nak menyampaikan ceramah di Selangor, seringkali beliau diganggu-gugat oleh pihak Jabatan Agama Islam Selangor kerana tekanan politik. Sebab apa? Sebab bekas Mufti Selangor ini tidak mempunyai tauliah untuk mengajar di negeri Selangor. Inilah iklim politik dalam negara kita, menjangkit sehingga nak menyebarkan dakwah, menegakkan konsep amar ma'ruf nahil munkar jadi susah. Sehinggalah disusuli dengan kematian seorang artis yang begitu popular di tanah air kita. Kawan baik aku juga waktu zaman jahiliah dulu. Allahyarham Rosli, ataupun lebih dikenali dengan nama penanya Lolok. Semua orang terkejut beruk dengan kematian beliau. Dan baru balik daripada tempat beliau diambil roh oleh malaikat Israel di Damansara Specialist Center. Kebetulan ada sahabat sakit. Mudah-mudahan roh beliau juga dirahmati oleh Allah. Cuma tuan-tuan perempuan Malaysia ni, kalau ulama meninggal, koci aja dalam surat khabar tu. Si Lolok meninggal, 2 muka surat dalam Kosmo tu. Di situ kita boleh menilai macam mana orang nak memperjuangkan konsep membangun bersama Islam kalau keliling kita, planet-planet yang ada ni meletakkan taraf ulama' sebegitu teruk. Ulama' hanya jadi bahan pemakaian apabila ada majlis tahlil. Orang meninggal makcik, Kunuri Kendara baca doa selamat, baca talqin. Orang alim. Bila orang alim cerita pasal politik, orang alim ini melampau. Parti Al-Islam Malaysia PAS alhamdulillah berjaya mendominasikan perkara ini menjadi suatu agenda utama, meletakkan politik tak boleh disukukan dengan agama. Dan hari ini PAS terus hidup sampai 53 tahun, 50 lebih tahun. Alhamdulillah. Ada yang nak kata PAS, PAS, Parti Ajaran Sesat. PAS, Parti Ajaran Sesat. Ada yang kata PAS, Parti Anak Syaitan. Ada yang kata PAS, macam-macam. Tapi PAS hari demi hari menambahkan ahli. Bukan saja daripada mereka yang memakai kain pelikat cap Gajah Mada, cap gajah duduk, tetapi akhirnya seluruh golongan korporat cendekiawan profesional hari ini bersama menjadi orang utama dan duduk di saf pertama untuk memimpin umat dalam negara kita. Takbir. Alhamdulillah. Bukan itu saja.
Besok kita ada hari besar apabila Datuk Seri Presiden sendiri turun, walaupun Nana baru balik dari negeri Datuk Seri Presiden. Tok Guru Haji Hadi akan bersama kita, dan yang paling penting ialah satu agenda yang hari ini merupakan suatu anjakan paradigma bagi seluruh barisan alternatif dan NGO dalam tanah air, yang mana mereka tak bersetuju dengan apa yang ada dilakukan oleh pihak UMNO dan Barisan Nasional. Baru-baru ini kita berceramah di Parit Muntah. Di Parit Muntah berceramah, tuan-tuan puan-puan terpaksa sedia dialog dua bahasa. Bahasa Cina, Xing Xing Kuala, Kung Hi Fat Choy. Dan juga orang-orang India yang cukup banyak datang malam tu. Anda pun dah nak belajar satu dua kalimah, Wanaka melahapa Allah alam. Belajar. Kita tengok malam tu black and white. Walaupun black, hatinya white. Itu yang penting. Kalau putih melopak pun tuan-tuan perempuan tak menyokong perjuangan nak menegakkan keadilan melalui dustur ilahi Al-Quran dan Sunnah ni, there's no point lah. Sebab itu malam tu kita melihat satu anjakan paradigma. Kebetulan anda berceramah dengan dua pupu anak kepada Alham Tuan Guru Haji Yusuf Arawi, iaitu siapa tak kenal dengan pengerusi Lajnah Perpaduan Nasional PAS Pusat, Ustaz Mujahid Yusuf Arawi, yang mana pada malam itu beliau berceramah menceritakan bagaimana kehadiran rakyat yang berbilang kaum dalam negara sudah mula mendengar ceramah daripada barisan alternatif, tidak kira PAS, Parti Keadilan Rakyat atau NGO. Alhamdulillah, ini satu anjakan yang baik. Bukan benci pada kerajaan, tetapi sebagai suatu negara yang benar-benar meletakkan demokrasi sebagai paksi kehidupan mereka, paksi pemilihan kepimpinan mereka dalam negara itu sendiri. Dan Alhamdulillah, kita melihat anjakan ini tak berlaku dulu, dan sekarang sudah mulai berlaku. Sebab semua agama nakkan keadilan, tuan-tuan puan. Ayam pun kadang-kadang tak berasa dia duduk ni, dia sebagai binatang, dia terasa diri, tuan-tuan. Pasal apa? Dia rasa manusia ni tidak adil pada dia. Itu ayam, makcik. Pasal ayam ni pernah bercerita pada jiran dia, lembu, dalam satu kandang. Reban ayam, kandang lembu. Jadi bila lembu ni usah ayam, bila bertelur je menangis haja ayam. Ayam, asal kau asyik menangis ayam? Macam mana aku tak menangis, Bu? Setiap kali aku melahirkan anak aku, mengeluarkan telur aku, manusia ni punya biadabnya, manusia yang punya tidak diberi tunjuk ajar, mereka ambil telur aku tanpa sempat aku mengeramkan untuk menetaskan anak-anak aku ini. Kok lah kalau aku mati esok dapatlah 2-3 ekor anak, kok boleh aku meninggalkan waris jarian tu aku, insya-Allah. Tiba-tiba dalam keadaan yang sama, baru dan keluar sebiji, dia perkutip. Naknya pula kalau aku ni jenis ayam kampung, ambil sebiji, ambil sebiji, ambil sebiji, ambil sebiji. Letak di mana? Pergi letak kedai mamak motor rendah. Terus tengah masak 2 biji. Ambil pula, jual pula, pergi dengan TFC-nya, ada diletakkan tanda chop dan sebagainya. Itu telur aku tu, kata ayam. Anak-anak aku tu, tak dan aku menetaskan mereka sampai hati mereka. Ni aku sedih ni, lembu. Lembu pula kata ayam, kau punya problem tak sehebat problem aku, ayam. Aku kalau tengok manusia ni, kalau tak adil, aku lagi rasa tak adil ni manusia ni. Memang tak berhati perut betul. Asal aku tengok kau relax aja, kata ayam. Kau relax aja, lembu. Makan oleh sikit-sikit berjahal. Semua kau ragut semua. Dah kenyang kau lepak tengah jalan. Trailer lalu pun bukan tak tahu je. Relax aja. Tu kami tengah mesyuarat, dia kata. Masalahnya ialah, kau tak perasan ke, ayam? Setiap kali aku duduk dalam kandang, bila susu penuh, mereka datang, mereka press susu aku. Kepak, kepuk, kepak, kepuk, kepak. Dapat press susu aku, keluarlah susu aku, mengalir susu aku. Kemudian mereka ambil baldi, timba, bubuh dalam tong-tong-tong, bawa naik motor pergi merata, dapat jual pergi ke supermarket mana-mana, masuk ke Carrefour, masuk ke Maidin. Tapi sudah dia tukar chopnya. Ada tulis Dutch Lady, ada tulisnya apa nama, Fern Leaf, ada ditulis dengan Dume,
ada ditulis dengan apa nama berbagai-bagai jenama, sedangkan itu asalnya susu aku tu yang. Berapa juta orang dah minum susu aku yang, sampai hari ni tak ada seorang pun panggil aku mak dia. Itu masalah aku. Itu tak adil. Adakah kita nak tiru resmi ayam dengan lembu yang mereka tidak ada akal tapi tahu keadilan? So bertindak adil lah apabila kita dilahirkan sebagai umat Islam. Dicangkat jung ni tuan-tuan perempuan dalam arena politik, anda rasa tak ada masalah apa. Ibu bapa rahimakumullah, dengan statistik yang ditunjukkan pada tahun-tahun dahulu dalam pilihan raya umum, kita mampu melakukan perubahan. Anak balik negeri Terengganu, dan malam ini perasmian daripada Sultan tuanku. Perasmian apa? Perkampungan Tamadun Islam. Antara orang yang diajak untuk pergi ke sana, akulah. Tobatlah home, aku tak pergi. Walaupun orang duk kata aku pun lebih kurang banyak upload TV ni dah, sayang kalau ustaz ni ada lah kata. Tak. Ada tempat kita boleh pergi, kita pergi. Tapi kalau sampai menggadaikan prinsip perjuangan, tidak. Anda sebut pada seorang artis yang juga alhamdulillah Allah Ta'ala takdirkan dia tak pergi ke tidak, dia bersama. Anda kata cukuplah melacurkan artis-artis ni melalui cara mereka berpolitik. Cukuplah. Ya, artis dia tak kira bayar duit 10,000, 20,000, ya Allah. Kesan impact dia. Adakah PAS tak bersetuju dengan pembinaan Masjid Kristal? Anak bersetuju. Siapa yang tak bersetuju? PAS lagi bersetuju. Lagi banyak masjid, okey. Tapi anak segoyak beri pada orang Terengganu. Mereka dirikan Masjid Kristal, masjid yang nilaian berjuta-juta ringgit, tapi mereka sanggup merobohkan masjid di Bujal Kijat. Kumpulan yang sama, orang yang sama. Jadi boleh kita berjaya, tuan-tuan. Apa tujuan nak bina masjid ni? Masjid yang ada pun tuan-tuan tunggu waktu Ramadan je penuh. Allahumma salli ala Muhammad. Tengok kubah masjid sallallahu alaihi wasallam bergegak naik atas, tutup balik. Tu dia. Itu belum lagi kalau imam lembab baca, yang belakang kata Allahumma salli ala Muhammad, bila nak habis lagi tinggi dia tutup balik. Kami itu je lah. Bukan kita tak faham, tuan-tuan. Kita saja buat tak tahu aja. Kita pun baca lagi Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Tanya Pak Bilal, Syekh, aku tengok hang teruk betul sebut wa zukhrina wa maulana. Apa makna zukhrina? Aku tak tahu dia. Berpuluh tahun dah kita selawat, tuan-tuan. Awak nak zukhrina? Aku pun tak apa tahu, tapi bila tengok kitab tahulah makna dia. Wa zukhrina ni makna kami cagarkanmu ya Rasulullah. Kita cagarkan Nabi. Tapi Nabi sendiri pernah sampai menukilkan di dalam Al-Quran, ada orang dirikan masjid, tapi dia dirikan masjid untuk apa? Untuk apa? Abdullah bin Ubay dirikan masjid juga, Masjid Dirar. Semua orang tahu sejarah ni. Untuk apa? Sebab itu kalau setakat kita ni dengan slogan kami bertamadun, dirikan masjid kristal pula, tuan-tuan, itu bukan indeks juru pengukur bahawa kita bertamadun. Kalau masjid ajagah, orang dalam masjid, tuan-tuan, boleh bilang hak yang mari pun aku cakap engkau, gigi dah gugur, mata dah kabur, pipi dah kendur, uban dah tergabur. Remaja bergelimpangan, tak tahu nak ajar macam program nak buat, tengok penceramah datang. Kalau awak boleh, jangan panggil, tolak. Kalau biru, panggil. Ini masalah. Masjid Kristal ni mahal, tuan-tuan. Sedangkan di sebelah tu ada masjid. Sultan sini beritahu, jadi tujuan pembinaan masjid ni bukan untuk solat fardu, untuk melengkapkan konsep tamadun Islam, kampung tamadun Islam itu sendiri.
mendirikan masjid. Orang yang makmum masjid inilah bukan orang-orang yang tidak punya iman. Dia takut, dia beriman pada Allah. Kalau setakat kita nak bina masjid kristal ke apa, tuan-tuan perempuan, tuan-tuan pergi Brunei cukuplah. Alhamdulillah, semusafirana dalam perjalanan kecil-kecil berdakwah ni sampai ke Brunei, tuan-tuan. Bila nak sampai peluang ke Brunei, nak tengok masjid dia. Masjid ni makcik, kubah dia makcik, ameh makcik, ameh kubah dia. Bukan Julian 916. Dan yang paling miracle, sampailah ni tak ada seorang pun rakyat Brunei pergi panjat, kikih sikit tu bawa balik pergi jual. Adakah mungkin didirikan atas dasar takwa? Walaupun emas tidak diusik. Ni masjid kristal aku tak tahu apa jadi esok. Sebab itu bagi PAS, kita sokong pembinaan masjid. Tetapi pembinaan dalam masjid, kepribadian saksiah orang yang nak mengisi masjid tu yang penting. Sebab itu kalau cerita pasal masjid-masjid ni tuan-tuan perempuan, kita kena tengok begini. Ada satu ketika dulu di Malaysia ni, bila nak buat pemilihan jabatan kuasa masjid, nak pemilihan imam, kena kroni-kroni dia baru boleh. Anak tu sekarang kalau orang PAS tuan-tuan, insya-Allah semenjak dia banyak nak bergaul dengan orang PAS ni, tak ada lah lagi kata hampa nak boleh jadi imam, cukup syarat, ya Allah, fadal. Ada setengah orang langsung dia tak bagi line pada orang PAS, takut sangat, takut. Padahal pemilihan imam ini dia ada disebut di dalam kitab-kitab fiqh. Of course dia kena tahu kawan-kawan bacaan Jawi, macam mana cara nak baca khutbah dan sebagainya, dia kena tahu. Itu pemilihan imam. Imam 5 minit makcik, imam 5 minit. Kitab fiqh membahaskan ada 6 ciri-ciri, bukan main lantik kroni-kroni. Soal baca, nak kena tahu baca Jawi lama Jawi baru tu satu hal lah. Tu sebab tadi bila ustaz tadi menyatakan kita mestilah bertindak committed. Ada baru-baru ni kita dengar cerita imam duk baca, tapi dia tak dan nak semak, dia pun naikkan ke atas, dia pun baca, sidang Jumaat sekalian, kita mestilah kemetod dalam hal-hal yang berkaitan dengan negara, membangunkan negara kita. Rupanya kemetod tu committed. Nak tahu ni jangan main-main. Sebab itu kalau dalam pemilihan imam pun pertama mesti qori. Dua-dua letak imam, qori dua-dua. Oh, dia kata qori dua-dua ni, kena test power tengok. Qori di sini bukan maknanya mesti dia baca berlagu dalam sembahyang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ternampak kekoreannya. Ar-Rahmanir-Rahim. Orang belakang nak share, Allah Allah, kata sudah. Bukan qori macam tu. Semayang dia, solat ni apa boleh nak belasah lagu tu pun boleh, tapi dia bacaan dia ada al-hadar bit tawassut, ada cara dia. Qori di sini dia tahu mana huruf qalqalah, qutbu jaddin, kan belajar kan, nak kena tahulah. Huruf hams macam mana, idgham ma'al gunnah macam mana, idgham bila gunnah macam mana, kena tahu. Itu qori. Tengok dua-dua qori bib cakap kau. Alhamdulillah, susah nampak gini ni. Tengok fasa kedua. Nak pilih imam 5 minit ni. Tengok fasa kedua ke apa dia? Tengok siapa yang lagi alim antara dua ni. Bedul ke Karim? Tengok Bedul pun memang alim juga, Masya Allah, alim. Karim alim juga. Pasal apa? Alim dari segi mana?
Ialah tengah semayang kena tahu Allahu Akbar, berdiri tak apa. Kalau kena time rukuk atau kena time sujud, sekali tengah sujud, sekali imam terbanyak makan potai ke makan nangkuk atau kontoi. Member belakang dapat bau je kan. Alamak, wah tinggal bau ni kata. Macam mana cara imam tu nak diganti? Ini alim, orang berilmu. Kalau tengah rukuk pula macam mana? Tengah rukuk, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sebab piwit kan. Apa nak buat? Adakah dia macam melangkah macam kangaroo je keluar ke? Yang belakang pun melangkah macam kangaroo je ganti tempat imam? Dia tak apa lagi kalau rukuk. Kalau sujud, hai, tak bangun-bangun imam. Dalam member belakang imam usah tengok. Tak ada dah. Macam mana nak ganti? Dah rupa biawak gabuk dah. Mana mau je kopi. Itu nak belajar alim. Lepas bagi kita pas, kita bukan gila berpolitik. Kepribadian muslim mukmin muttaqin tu dulu. Itu yang kita pasak ceramah. Ada orang bila nampak halaman pas dia kata habis ceramah, habis ngutuk orang. Tak faham apa pasal kami berjuang dalam pas. Apa sebenarnya motor pas. Alim, tengok dua-dua alim, bedul alim, karim alim tak jadi. Tengok fasa ketiga, tengok waraknya. Macam ustaz kita tadi, sekarang terlalu banyak pusat-pusat Islam bertabur-tabur di mana-mana. Orang warak ni dia tengok sekali ya. Sekali, astagfirullah. Sekali. Ada juga warakak, dia tengok sekali 6 jam. Tu warakak. Pasal bagi dia tak tengok rugi. Itu masalah. Nafsu dia kata begitu. Yalah fa'al malaha fujuraha wa taqwaha. Dalam dada kita ni ada dua. Kadang-kadang terpacak bendera al-fujur. Itu yang kacau tu. Kalau terpacak bendera at-taqwa, alhamdulillah, as-sakinah, tenang. Sebab itu panggil majlis ilmu, supaya tidak ada titik hitam. Sebab itu boleh tengok tu, warak imam kita ni. Kita okey. Kita ni. Habis. Sama warak Karim dengan Bedul. Kita tengok yang keempat, siapa yang antara Karim dengan Bedul lagi kacak? Handsome pun masuk juga masjid. Bukan aku tulis-tulis ni, kitab fikih bahas. Tengok siapa yang handsome antara dua imam. Yang seorang macam muka Saif Ali Khan, seorang macam muka Amitabh Bachchan. Dua-dua handsome. Tak jadi juga dia kata. Kita tengok yang kelima, siapa yang paling otai sekali, yang paling tua sekali. Tengok umur sama, ni pun 50, ini pun 50. 50-50 lah dia cakap kau. Susah lah. Apa susah? Ada fasa yang keenam. Apa dia? Kitab fikih membahaskan. Kalau koriknya sama, kalau alimnya sama, kalau waraknya sama, kalau kekacakannya sama, kalau tuanya sama, umurnya sama, apa nak buat? Maka akhir sekali diadakan proses undi sulit. Marilah mari kita mengundi juga. Itu untuk imam 5 minit pakcik. Karya kena undi. Imam yang mana? Bukan pakat koroni-koroni. Dia boleh. Tak boleh. Pakat ikut prosedur dia. Last undi sulit tuan-tuan. Maksud saya ialah macam mana kalau undi sulit digunakan untuk melantik imam 5 minit. Pilihan raya umum yang ke-12 yang bakal tiba. Guruh dah berentum. Kilat sambung menyambung. Petir sambar menyambar. Pak Allah belum dapat ilham, tapi bunyi bulan Mac tu dah nampak sangat dah. Bermakna tuan-tuan perempuan, bengonglah kita ibu bapa orang. Kalau kita tak mampu buat sesuatu yang terbaik, peluang yang diberikan dalam sistem demokrasi berparlimen, cara yang paling terbaik kita buat, gunakan yang terbaik. Kuasa ada di tangan anda. Bermakna kalau imam 5 minit pun undi sulit digunakan, maka apatah lagi untuk memilih imam 5 tahun. Jangan tengok pada luaran. Kemenangan ni ada 4 perkara. Kemenangan atas dasar barakah, kemenangan atas dasar quwwah, kemenangan atas dasar istidraj, kemenangan atas dasar taqwa. Tuan-tuan perempuan pilih mana tak? Kemenangan atas dasar barakah. Tak lama meninggal orang alim yang baca air jampi tu, dah tak ada barakah lah. Kadang-kadang kita tumpang, ustaz ni anak saya, dia nak peresel katanya, tolong jampi kaya sikit.
Boleh dia menjampi waktu hidup. Dah meninggal orang tua ni, ustaz ni, siapa nak jampi? Tak ada. Jadi barakahnya itu hilang begitu saja. Macam Tok Guru Ishak Barum, meninggal dia dengan ilmu-ilmu sekali, macam dibacakan dalam mustika hadis tadi. Habis dah tak ada. Maka barakah ni sementara je, nak tumpang tui orang tak boleh. Sampai bila? Masuk yang kedua, kemenangan atas dasar kuah, atas dasar lahiriah. Bawa masuk kampung, kereta Mercedes mata belalang. Ada, bukan aku tak tahu. Keliling aku pun ada planet macam ni. Dia bukan kerja apa pun, orang muda. Tapi dia balik tu dia bawa masuk kampung tu dia pakai ambil pemuda-pemuda semua. Kerana apa? Ada orang nak tackle dari segi dia menggunakan kekuatan lahiriah, dipanggil kuwah. Tapi kemenangan macam tu tak lama tuan-tuan. Sebab orang tahu hang dapat dari mana, hang nak buat lagu mana, hang tujuan hang apa, orang tahu. Lubuk mana hang pi, semua orang tahu. Kemenangan tak ada kuwah tak kekal tuan-tuan. Kereta berapa tahun canggih macam mana rosak, barangan kita ni bukan sempurna. Yang ketiga, kemenangan atas dasar istidraj, kemenangan yang dilakukan oleh Allah, petunjuk oleh Allah kepada Fir'aun laknatullah alaih, Haman, Qarun dan sebagainya. Mereka banyak harta, mereka banyak kuasa, mereka banyak pengikut, tapi hancur. Dan paling penting, Allah Ta'ala letakkan kalimah laknatullah alaih di hujung. Istidraj. Tiga-tiga kita tak nak. Kita nak kemenangan atas dasar takwa. Sebab kemenangan atas dasar takwa ni tuan-tuan perempuan bukan satu perkara yang mudah. Dia memerlukan pengorbanan, iltizam, doa dan tawakal yang berpanjangan, insya-Allah. Tapi kita kena tahu isu lah tuan-tuan. Bila tak dengar ceramah kita tak tahu. Dulu Terengganu, Datuk Seri Presiden PAS pemerintah, tak ada kedai judi. Orang tak kecoh, surat khabar tak kecoh pun, harakah je kecoh. Bila kita buat amar ma'ruf nahi munkar, tak ada apa, macam tak ada apa, relax aja. Hari ni di Terengganu dah ada dah kedai judi. Ni yang dikatakan tadi membasmi kemungkaran. Sebab itu orang beriman belum tentu, orang beriman confirm Islam dia. Orang Islam belum tentu beriman. Ada orang marah kat aku. Awak ustaz abang lagu tu. Kata orang beriman belum tentu. Orang beriman confirm Islam dia. Orang Islam belum tentu beriman. Ustaz pening kepala ustaz awak lagu tu ustaz. Datangkan dalil. Alhamdulillah Allah Ta'ala temukan dengan dalil surah Al-Hujurat ayat 14. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Qalatil a'rabu amanna, bukan amnu, amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Sadaqallahul aliyul azim. Maksudnya apa? Orang-orang Arab Badui berkata, orang-orang Arab Badui, sekumpulan Arab Badui menyatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, kami telah beriman ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Kata Nabi, janganlah kamu berkata demikian, sedangkan iman belum lagi meresap masuk dalam jiwa kamu. Katakanlah saja kami baru Islam. Itu jawapan dia. Orang Islam belum tentu beriman. Orang beriman confirm Islam dia. Ustaz tak faham ustaz awak. Dah datang dalil tak faham lagi. So, yang kita nak cari sekarang ialah Islam tu pokok yang besar. Tapi orang nampak Islam tu saja. Masjid Kristal orang nampak. Tapi yang menyokong akar Masjid Kristal itu kita tak tahu siapa. Tapi sebenarnya akar itulah yang penting. Akar itulah salah satu rubuk dan juzuk daripada Islam yang besar. Itulah iman tadi. Rosak iman, punah Islam tu. Sebab itu orang beriman confirm keislaman dia. Orang Islam belum tentu beriman. Sebab itu Nabi menafikan perkataan orang-orang Arab Badui. Kalau iman belum masuk dalam jiwa, jangan sebut kamu orang Islam. Jangan sebut kamu beriman. Sebut kamu hanya Islam. Mana dalilnya? Dalilnya senang aja. Berapa ramai yang semayang tuan-tuan? Bukan orang Islam semayang. Ada tak semayang? Semayang. Dia main semayang. Ramai semayang masjid. Tapi tengah-tengah rukuk jatuh ke atas nama mana yang layak. Dah. Member sebelah husyak Allah Akbar. Kata nama siapa pula lah ya Allah. Dia merabit. Kata aku ada katanya. Dia pun ada juga. Itu yang nama Islam. Islam juga. Ada kata yang saya teringat. Abang Ustaz Duri cakap, Ustaz Ahmad, Islam bakar katanya. Islam bakar, Islam terusir, Islam rekar, semua ada. Islam juga. Tapi okey bagi dia nak menghalalkan laisan ke apa-apa, judi ke arak. Bagi dia tak ada rasa bertanggungjawab.
Umar kalau nak meninggal, Sayyidina Umar macam kalau nak meninggal letak atas tanah lah kepala dia. Ali ambil balik kepala dia letak atas. Ya Umar, jangan letak kepala mulia kau di bawah tanah. Pasal apa? Sebab aku nak merasa farshi turab yadummuni wa huwa ghita'i hawli rimal talufuni bal min wara'i wallahdu yahki zulmatan fiha ibtilai wan nur khata kitabahu unsi liqa'i. Farshi turab maknanya debu-debu jadi selimut aku. Umar nak rasa macam mana yang menyelimuti aku tu, aku siap-siap sebelum aku nazak sakrat ghargharah ni, aku nak rasa tanah. Ali kata, Umar jangan lagu tu. Tak, aku takut pemerintahan aku ni tak diterima oleh Allah. Umar yang berjaya membawa Islam 2/3 Jaziratul Arab. Tegasnya Umar, zuhud waraknya Umar. Syaitan pun lari dengan rapat tapak kaki Umar. Dia masih kata aku ni tak layak nak bertemu Allah. Mungkin Allah ambil kira soal perjuangan aku ni sia-sia je. Ya Allah, aku takut wahai Ali. Itu Umar. Ali kata, relax lah Umar. Tidakkah aku ingat bagaimana Rasulullah menyatakan seandainya kalau ada lagi Rasul setelah daripada aku, manusia yang paling layak mengganti aku ialah Sayyidina Umar Ibn Khattab. Relax sikit Umar, tenang sikit. Tapi tak, dia tetap balik ke tanah. Allah kata aku tak puas hati dia. Ali psycho balik. Umar, tidak kau ingat bagaimana Rasulullah menjamin bahawa ada 10 sahabat bakal masuk dalam syurga Allah? Antara 10 nama sahabat kamu wahai Umar. Relax, cool balik Umar. Alhamdulillah. Umar yang memerintah 2/3 Jaziratul Arab, bukan cangkak jok. Takut dia kepada Allah, tuan-tuan perempuan. Ini yang nak jawab esok ni di akhirat ni, yang mimpin, yang beria-ria ni. Nak jawab apa tuan-tuan? Itu yang pas bawa agenda Islam. Bahawa kita hidup mesti ada panduan, ada arah. Kita tidak akan dilepaskan oleh Allah begitu saja. Sebab itu politik penting. Dia akan menggubal undang-undang dalam negara yang kita cintai. Itu Umar tu. Kita tuan-tuan boleh lepas semayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, keluar masjid kopi ini, kena semayang katanya. Segar benar rasanya. Berapa banyak kerja tak selesai lagi. Saya merujuk pada diri saya yang penuh hina-hina ni tuan-tuan. Banyak belum selesai. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sebab itu saya mengingatkan bahawa kena nombor. Islam ni tuan-tuan dah cantik dah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuk Islam seluruh. Ini dia counter balik. Orang beriman masuk Islam seluruhnya. Ini dah, bila masuk Islam seluruhnya ditambah pula Islam baru. Ni salah satu daripada penasihat radio IKIM.FM pilihan utama anda. Dia bukan berpolitik, tapi dia sendiri tidak menyetujui dengan kalimah Islam khabar. Islam tu Islam. Tak ada. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam agama paling tinggi, tidak ada menandingi dah. Apa nak tukar tambah lagi? Dah perfect dah. Islam telah sempurna kata Nabi. Apa lagi nak tambah? Saya tak setuju. Tapi kalau dia orang buat pendekatan Islam hadari, okey. Sebab itu mereka ubah pendekatan Islam hadari lepas tu. Lepas tu pendekatan tak orang nak masuk, mereka ubah baru-baru ni dengan manhaj Islam hadari. Manhaj. Lagi poning kepala. Lagi tak faham kita. Senang aja tuan-tuan. Mr. Mutusami satu hari pergi kenduri tuan-tuan. Pak Abu pergi hidang lembu pula. Lembu masak daging goreng lembu cantiknya baik kau. Dengan serbuk kari linggam yang tengah popular dalam surat khabar sekarang ni.
Dengan serbuk kari tu digaul, sedap memang makan. Allah, Mr. Mutu sambil makan sedap betul. Abu mau tanya sikit Abu, ini apa ini? Ini daging apa ini daging? Pak Abu kata ini daging lembu. Ayo, saya tak boleh makan ini lembu punya daging, kata. Tapi sikit lagi ada kan, kata. Dia minta juga. Sedap punya pasal. Dengan sedap punya pasal saya kena makan juga. Apa saya? Mutu Sami, you tak tahu kan? You kata tadi you punya agama tak boleh makan ini daging lembu. You kasih makan lagi lembu minta lah. Apa saya? Tak ada apa yang dua Abu ini. Saya ini Hindu Hadari punya. Kalau orang Islam boleh tambah Islam Hadari, ingat orang Hindu tak boleh tambah Hindu Hadari? Cina tak boleh tambah Cina Hadari? Siam tak boleh tambah Siam Hadari? Hadari itu ketamadunan, tuan-tuan. Sebab itu ulama menulis dalam kitab, tak ada Islam Hadari, yang ada Al-Hadaratul Islamiyah. Kita sebut, kita bahas dah. Tapi yang nak mampu nak mengaji ni, faham lah. Yang tak faham duk ngangas, apa pula nak ubah-ubah ni bagus. Jalan dah. Lampu dah ada. Kalau kena Terengganu lagi lah. Tengok, ini banyak lah keluar ni. Arti yang dah start keluar lah. Tanya pakcik-pakcik yang tak ada gigi ni. Kalau Kelantan confirm kan. Kita ubah pula lah. Islam yang sama je, Islam semua. Tapi ambut makin ikan. Tak habis-habis tentang. Tak sedar Bapak Rahimahullah. Hari ini Kelantan mereka menang 21 kerusi. BN UMNO menang 21 kerusi, masuk dalam Dewan Undangan Negeri. Tahu jadi apa? Masya Allah, tuan-tuan. Tak pernah dalam sejarah Dewan Undangan Negeri di Malaysia berlaku macam Dewan Undangan Negeri di Kelantan. Salah seorang daripada yang berhormat daripada pimpinan UMNO Negeri Kelantan, bila dia tengok yang berhormat Exco tak boleh ucap, tak boleh menjawab dengan begitu tepat atau meragui percakapan Exco tu, dia ganggu percakapan Exco, dia maki, dia marah, dia kata macam-macam. Lalah buah terakhir dia buat apa? Dia bangun dari kursi dia pergi nak sepak tuan-tuan kepada Exco Kerajaan Negeri Kelantan, Wakil PAS. Siap Tomoy makcik, Tomoy tu, Tomoy tu, Tomoy siam tu. Yang buat kerja tu adalah yang dipilih oleh rakyat. Sebab itu rakyat kena pilih. Tengoklah molek-molek dia kakak. Kalau itulah yang duduk dalam Dewan Undangan Negeri, cakap sikit hujah lawan nak tumbuk, nak cepu, nak bedal aja, apa kesudahan kepada masyarakat golongan bawahan? Itu contoh pemimpin. Hujah lawan hujah. Tak, hujah lawan dengan Tomoy. Mana jadi tuan-tuan? Tapi bila dah nampak di situ, Allah buktikan mereka bila masuk Dewan Undangan Negeri, ini yang akan berlaku. So kita yang belum lagi ke tahap melantik siapa dan siapa, Anu bin Sianu, berfikir sebelum melantik. Kalau di Bukit Gantang, bakal calon parlimen kita Ustaz Tuan Haji Roslan Shahrom, ana dengan Ustaz Azhar Rifai selalu kempen di sana dulu, tahun-tahun yang dulu. Ana berceramah di Bukit Gantang bersama dengan beliau. Bukan hanya dia bukan sekadar pengamal perubatan Asy-Syifa, buat klinik perubatan di rumah dia di Jalan Batu Gajah, di Bukit Gantang. Pada malam tu sendiri ana nampak beliau naik berceramah. Hujan ni nak turun lebat sangat. Ana dia Kuala Lumpur juga, hitam pekat, likat, berkilat, memang nak runtuh dah. Haji Roslan Shahrom kata malam ni kita baca ramai-ramai dengan ikhlas yang seboleh-boleh. Bacalah surah Ad-Duha semua serentak. Sebab apa? Tuan-tuan guru alim ulama kata, kalau tuan-tuan pun sama, kalau pergi mana-mana nampak hujan nak turun, nak mancing, kaki pancing lah ni, takut kan duduk lombong kan habis hujan, baca surah Ad-Duha. Itu ilmu. Bacalah surah Ad-Duha malam tu kan baca. Sebab lepas tu anak pula berceramah. Baca surah Ad-Duha tu kan, setitik hujan tak turun. Tengok hakul yakin. Itu ayat Allah. Kita tak guna tuan-tuan pucuk kandis, laga kandis, anak udah melatih-latih, duduk manis, dari manis, aku juga dipandang mati. Tak ada. Udah lah tu.
Quran 30 juzuk. Maknanya guna Quran. Dan malam tu saya naik saya kata alhamdulillah, bakal calon Parlimen Bukit Gantar ni bukan sekadar boleh mengubah orang, bomoh hujan sekali. Dia tak payah nak panggil orang lain, kan? Begitu mudah. Apatah lagi calon kita insya-Allah pada malam ini, kealimannya, kewarakan, keterampilan beliau sesuai dengan cita rasa kita di sini. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kita tengok satu lagi tuan-tuan, satu demi satu UMNO dan Barisan Nasional. Ada satu hamba Allah kata, ni apa ni BN UMNO dah tu PAS di Terengganu. Rupanya ada orang tak faham lagi. PAS ni dia lawan dengan siapa? Itu dah cakap, kalau PAS boleh menang satu kursi di mana-mana, menunjukkan PAS tu memang lebih power gila daripada Barisan Nasional. Sebab apa? PAS dia kena fight dengan MCA, dengan MIC, dengan PPP, dengan Gerakan dan juga dengan UMNO. That is Barisan Nasional. PAS satu. Dan sekarang bergabung Parti Keadilan Rakyat. Itu pun Parti Keadilan Rakyat satu kursi bertanding one by one. Mana labu dan labi. Maknanya, bayangkan kalau kita menang, kekuatan itu kekuatan yang berganda, tuan-tuan. Sebab itu kalau UMNO menang atas nama tiket BN, combination together. Tapi kalau PAS menang atau Keadilan menang dalam satu kawasan yang bertanding dengan atas lambang BN, ternyatalah bahawasanya rakyat sudah mangli, orang Kedah kata dah. Rakyat nakkan perubahan. Mengapa nakkan perubahan? Berbagai-bagai. MCA dengan kes DVD rucahnya, MIC dengan tak sudah-sudah. Kita terkejut bagaimana salah seorang daripada timbalan pengurusi MIC Johor mati ditembak ke wallahualam, mati dalam lift. Adakah kita orang-orang parti haluan kiri ni suka benda-benda? Kita tak suka. Kita tak nak politik, iklim politik di Malaysia jadi macam di Pakistan. Alhamdulillah Benazir Bhutto berceramah untuk kali terakhir, bam 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 bam, nak masuk kereta kena tembak dari jarak dekat berkali-kali, mati on the spot. Nak kita macam tu di Malaysia? Kita tak mau. Kita nak clean, bersih. Tapi satu demi satu, bukan pembangkang yang buat cerita-cerita macam ni. Allah tunjuk dalam parti mereka. So berfikirlah, afala tatadabbarun, berfikirlah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Di mana-mana sekarang kita tengok ada gambar adik Syarlini. Tak selesai, tak jumpa. Tanya Acong kata, ini orang kalau kita lapar ini penjenayah, kita kasih bunuh saja mah. Kita bukan nolong, kita mau tolong. Kasih bunuh. Tanya orang ni dah, ini orang kita kasih hantam sama dia, kita mati sama dia. Sama juga mati. Tanya Gurdeep Singh apa, Mr. Gurdeep Singh kalau jumpa ini penjenayah apa mau bikin? Ini orang kita jangan kasih simpan sama-sama negara ni, kasih kacau sama negara, kita kasih mati hantam semua. Itu Gurdeep Singh. Tanya pada orang asli, orang original pun sama juga, orang cetak rompak pun sama juga. Semua kata kasih mati balik. Mati ni, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas fi qatlah. Wahai orang-orang yang beriman, ku perintah, ku wajibkan ke atas kamu untuk melaksanakan hukum bunuh ke atas mereka yang bunuh balik. Acong kata suruh bunuh, Mutu Sami kata suruh bunuh, Mr. Gurdeep Singh kata bunuh, orang original untuk batin kata suruh bunuh, orang cetak rompak kata suruh bunuh. Bila semua kata suruh bunuh, rupanya seluruh ini memandukan ayat Al-Quran, kebenaran Al-Quran. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, Allah wa Rasuluhu alam. Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Dzalikal kitabu la raiba fi. Inilah dia sebuah kitab yang diturunkan, ayat-ayatnya tanpa sedikit pun keraguan. La raiba fi. Untuk apa? Hudal lil muttaqin, jadi petunjuk bagi orang bertakwa. Pokoknya pasal apa Quran dibaca tidak bertakwa? Kerana ada tiga ciri. Alladzina yu'minuna bil ghaib, tak beriman dengan benda gaib. Wa yu'minuna wa yuqimuna shalah, mereka tidak mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka tidak menginfakkan harta mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tak beriman benda gaib, tuan-tuan.
Aku dalam perjalanan ceramah tuan-tuan, konsert ke ceramah, satu hari ceramah di konsert di Kelantan. Nak tahu nak beriman tak beriman tuan-tuan, besi macam ni lah, tengah konsert, spotlight kat atas, besi tu elok wire bawah situ. Waktu tu malam merdeka ke malam apa, malam bunga api ni di Rantau Panjang, saya ingat lagi. Tengah blackout semua, tengoklah api. Saya pun jadi DJ atas. Lihatlah adik kakak sekalian, canggihnya kalau macam-macam warna-warni alih. Kita tengok atas, tengah-tengah cakap tu, gatal tangan aku pegang besi. Rupanya besi tu dia menanggung wire 4 biji spotlight yang voltan tinggi, dan dia tidak mempunyai wire bumi, tuan-tuan. Jadi bila aku pegang, akulah jadi wire bumi dia. Rambut tak jegang macam zombie kamu pisang kat atas ni. Dalam hati aku kifarah. Tapi bila nak pegang tu, bawah nak ingat kap ronun karen, terbalik kan, nun rokap neraka. Sama je, nampak? Beriman dengan benda-benda gaib. Hari ini tidak. Kita takutkan anak kita dengan apa? Suster ngesot, misteri mak lampir, nini tawa, pocong 2, malam Jumaat Kliwon. Lagi apa lagi? Sumpahan orang minyak. Apa lagi? Banyak lagi hantu-hantu. Anak-anak cukup kenal. Cuba tanya anak kita, Syuja'ul Akrar, tobatlah meleleh hayat alia. Apa Syuja'ul Akrar? Nampak? Tanya dia himpitan, rusuk kiri, rusuk kanan kerana azab kubur. Dia tidak akan tahu. Kenapa? Kita didik anak kita mengenali spesies hantu. Takutkan dengan hantu kubur daripada menakutkan mereka daripada azab kubur. Nusalah. Itu yang bila datang hantu semua tak tahu nak baca apa. Jadi datang hantu baca wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim sampai habis. Esok dekat dalam pilihan raya kan lagi kena baca. Pasal apa Ustaz? Dah start jumpa dalam Jabatan Pendaftaran Negara, senarai nama-nama SPR, orang yang dah meninggal lama dah bangkit balik mengundi. Jadi standby dengan senjata mukmin, doa satu, kemudian ayatul kursi. Lagi esok relax datang macam ni undi kan. Rasa dah meninggal lagi tu. Alah undi sekejap. Baca ayatul kursi. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa rahmanur rahim sampai wala ya'udhu hifdhuhuma wal azim. Hembus tu. Kalau embus 3 kali, kalau betul syaitan atau jin apa lari dia. Kalau tak lari juga masih jangan baca ayatul kursi, ambil kerusi sebelah kita katuk kepala. Itu bukan hantu, penghuni hantu. Dan si Rashid mesti tersenyum mendengar cerita. Tapi saya dengar cerita maklumat SPR menyatakan mereka nak sahkan bahawa penggunaan dakwat diluluskan. Okey, alhamdulillah. Adalah sikit improvement, adalah sikit. Daripada tak ada, biarlah ada. Daripada budak, biarlah janda. Contoh aja. Maknanya warna biru, dakwat biru ke hitam tak kira lah. Jangan hijau aja gamaknya. Dia memang takut benar warna hijau ni. Dah mengundi, salib dengan cat 2 bulan tak hilang. 2 bulan ke 2 minggu? 2 minggu. 2 bulan lama benar. 2 minggu. Dah memang takut benar bulan ni. 2 minggu hilang. Dan majlis fatwa mengesahkan sah buat semayang. Okey lah. Dan khabarnya ya seperti undi sekarang transparent. Macam masjid Kristian jugalah, dia transparent. Dia boleh nampak dalam apa yang dalam. Itu dia. Jadi mana kata dari segi sudut itu kita okey lah. Tapi yang lain-lain, nama-nama orang mati ni tak clear lagi baik. Ini masalah. Jadi ayatul kursi penting. Tak ada ayatul kursi, sediakan kursi. Muslimin muslimat rahimakumullah. Terlalu banyak isu-isu yang kita melihat tuan-tuan dan puan alhamdulillah. Dan saya nak relatekan balik dengan perkara-perkara yang melibatkan dalam kitab Mustika Hadis halaman 62 tadi. Tanda-tanda hampir kedatangan kiamat, antaranya kurangnya ilmu agama dengan kematiannya orang alim dan tidak dapat diganti. Orang alim juga banyak akan datang. Dalam PAS orang alim mana yang tak ada? Besok Profesor Datuk Harun Din Al-Hafiz berceramah kuliah subuh. Besok Datuk bukan sikit kecil-kecil anak tu tuan-tuan. Yang orang-orang alim ni kalau meninggal besok Harun Din tak ada lagi dah.
saya bukan jual air jampi. Itu mereka menghina doa. Itulah rendil ceramah mesti ada punya tu. Siapa nak tahu, besok turun kuliah subuh. Tengok Tok Guru Haji Abdul Hadi jawab dengan kupasan dia. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Intonasi yang berbeza. Ustaz Ismail Kamus, cara dia yang tersendiri. Orang yang menghalang agama ni, kita bacakan aja Yasin, dia ada mampus. Relax aja orang tua tu. Dah style masing-masing lah. Relax, saya masuk dia mengajak kuliah macam biasa. Kuliah haji. Alhamdulillah. So, ulama' ni meninggal Ismail Kamus, meninggal Datuk Seri Presiden PAS, meninggal sebagaimana Allahyarham Tuan Guru Datuk Haji Fadil Noor. Beribu orang mengusung jenazah beliau, baru nampak kehilangan permata yang hilang. Bukan buku permata hilang tu. Yang gelak dia faham lah buku apa tu. Jadi kita bagi tahu ialah remaja dia tak ambil tahu. Meninggal orang tua dia nampak meninggal je. Ilmu dia tak ada orang tua dia. Sebab itu utlubul ilmi minal mahdi illallah. Utlubul ilmi minal mahdi illallah. Utlubul ilm minal mahdi illallah. From the cradle to the grave seek knowledge. Daripada buayan sampai ke liang lahat tuntut ilmu. Nak tuntut apa adik kakak kalau tok guru alim ulama tak ada? Tok guru ni jangan main. Imam Syafi'i pergi rumah Imam Malik Imam Hanafi. Pergi tidur je, tumpang tidur semalam je nak uzakarah ilmu. Tempat yang bilik disediakan untuk Imam Syafi'i tidur, ujung kaki Imam Syafi'i apa dah? Ada sebuah kitab Al-Quran. Mereka kata tidurlah Imam. Tak tidur sampai ke subuh Imam Syafi'i. Takajud Imam Malik datang pasal apa tak tidur. Imam Syafi'i kata macam mana aku nak tidur, kat ujung kaki aku ada senaskah Al-Quran. Kaki aku mengendap pada Al-Quran, nak tidur lagu mana? Ya Allah Imam, kau ambil je lah Quran tu kau ubah. Tidakkah tuan rumah lebih layak mengubah barangan dalam rumahnya sendiri? Wara' itu wara'. Kita Assalamualaikum. Tak ada nampaknya ni. Dapur kamarnya. Apa ya dapur pula? Put, kata ke dapur pula kan. Sudah masuk sekarang sampai ke dapur. Tengok segala boleh. Ini orang alim yang kalau mana Hujatul Islam Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Yang Hujatul Islam pernah tulis, dia kata apa? Nak tahu semayang kita okey tak okey, riak tak riak, dua perkara senang, simple aja. Ni Tok Guru ni tulisannya Allah, dia zuk. Macam mana? Dia kata macam ni, senang. Kalau kau nak tahu kau semayang tu kerana Allah tidak senang. Pertama, kau semayang depan orang. Tengok kau semayang depan orang macam mana. Kadang-kadang kita bila semayang depan orang, selalu qiyam tu 2 minit, tapi bila depan orang 5 minit. Rukuk tu selagi tak berderap keram. Sujud tu memang genggam tanah real lah cakap kau. Menjelajah air liu, air hidung, air mata semua keluar, biji mata keluar, masuk ke dalam balik punya sodehnya aku tak tahulah. Itu lah depan orang. Jadi kata Imam Ghazali, kalau ada ciri-ciri macam tu, rasa tak puas hati, rasa kau semayang ni kerana Allah kan orang ni. Mula-mula kau semayang depan orang, okey? Kau tengok feel macam mana. Lepas tu kau pergi kandang lembu, semayang dengan lembu. Tengok ulama' punya pengajian, pemikiran dia orang. Cik kau semayang depan lembu, kau rasa macam mana? Ada tak macam feel kau semayang dengan orang tadi? Macam itu cara dia. So orang macam ni kalau dah meninggal tuan-tuan, tak ada. Mana tempat lagi? Sebab itu dalam PAS bersyukurlah adik kakakku sekalian, ibu-ibu, bapa-bapa, muslim, remaja-remaja yang terjadi, adik-adikku sekalian. Pemimpin dia kita hormati Pak Lah. Sebagai kapasiti dia Perdana Menteri. Siapa juga pemimpin, kita menghormati mereka atas dasar mereka adalah pemimpin yang dilantik oleh rakyat. Tempat dia tu kita hormati.
Betul tak betul kita tahu dia jawab di akhirat. Tapi yang penting kita hormati. Tapi ingat, pemimpin tidak akan boleh melaksanakan kepimpinan dengan baik kalau dia letakkan ulama ke tepi. Hari ini ulama diketepikan. Terus kata ulama, ni tuan-tuan perempuan, aku yang kocik-kocik dalam semak ni pun ceramah dapat surat merah, surat merah. Peringatan, sila bawa wang sebanyak RM3,000 pada tarikh perbicaraan. Pasal apa? Pasal kerana berceramah di Selangor tidak ada tauliah. 14 hari bulan bertarikh pada 16 bulan ni, 14 hari bulan. 14 hari bulan Februari ni. Valentine Day pula tu. 14 hari bulan bicara tuan-tuan. Dari itu 5 ke bulan 11. Tunda. Dia kata kes tak ada. Tunda ke depan. 14 hari bulan Februari. Bulan depan ni. Tapi alhamdulillah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Minggu yang lalu sahabat saya yang jamin saya, dia telefon, Ustaz, kes Ustaz telah pun digugurkan. Takbir. Tak ada apa je. Dia pernah sabit salah apa? Mengajak tak ada tauliah. Yang kita pergi mengajak tu, suruh orang perempuan tutup pusat masjid. Suruh orang perempuan tutup aurat. Suruh ajak remaja datang main ke surau. Takkan Jais tak boleh fikir benda tu. Tapi kenapa? Orang-orang politik mempolitikuskan perkara-perkara berkaitan dengan agama. Inilah jadi dia. Sebab itu saya nak bacakan bahawa muslimin muslimat rahimakumullah, antara perkara-perkara tanda akhirnya hari kiamat makin dekat, urusan agama dikendalikan oleh orang yang bukan ahlinya. Yang ketiga pula, apabila sesuatu masyarakat dipimpin oleh ketua yang fasik, yang suka menggalakkan maksiat. Jelas, terang dan nyata. Tak apa, biarlah. Kita ni nak kalau ibadat aja dunia pun tak boleh tinggal juga. Kena juga katanya. Boleh, tak apa, main sesekali tak apa katanya. Main macam main ada. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Sesungguhnya kehidupan dunia ini kehidupan yang akan ditarik, nikmatnya akan putus bila-bila masa sahaja. Itu yang jadi mati tu. Ingat lolok tu tak nak menulis lirik lagi ke tuan-tuan? Arwah lolok ni dalam kepala otak dia nak pergi juara lagu, aku tahu. Meninggal. Tak apalah, cara dia lah. Kita cermin diri kita balik. Sebab itu, sebab cermin diri, Nabi pernah duduk dengan para sahabat dalam masjid. Datang Abu Jahal. Hei Muhammad, kau orang paling bodoh, paling buruk, paling hodoh, paling tak mature sekali aku tengok. Engkau lah, dia kata. Rasulullah kata, na'am, betul, baik. Belah Abu Jahal, puas hati dia menghina Nabi depan para sahabat. Lepas itu datang pula Sayyidina Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, kau lah wajah yang paling indah, paling handsome, paling mature, paling bercahaya aku tengok. Kau lah ya Rasulullah. Kata Rasulullah pula, na'am ya Umar. Tayyib. Belah. Umar tak pening, Abu Jahal tak pening. Yang pening apa? Sahabat-sahabat Nabi yang keliling Nabi. Umar datang, kau kata na'am, tayyib. Abu Jahal makimu pun kata tayyib, na'am. Pasal apa ya Rasulullah? Sebab apa kata Nabi? Aku ni sebenarnya cermin diri kepada mereka yang bercakap. Apa dia? Ya, Abu Lahab datang. Dia kata, kau ni paling hodoh, kau paling buruk, kau paling tak mature langsung, kau ni lah ya Rasulullah. Sebenarnya yang buruk tu muka dia lah. Itu Nabi, style dakwah Nabi. Nabi maintain. Umar datang tadi. Ya Rasulullah, kau yang paling bercahaya. Wajah kau yang bercahaya, Umar. Begitu tuan-tuan. Sebab itu muslimin muslimat rahimakumullah, kita kena tengok tuan-tuan perempuan. Kalau dibiarkan mereka lagi memimpin, saya khawatir dia bertepatan dengan apabila sesuatu masyarakat dipimpin oleh ketua yang fasik, yang suka menggalakkan maksiat. Dan paling akhir yang keempat, apabila orang benar dikatakan dusta, pendusta dikatakan benar. Orang khianat disifatkan amanah, orang adil disifatkan zalim, orang zalim disifatkan adil. Orang yang jahil mempunyai pengaruh,
dan bermaharajalela dengan belagak pandai dalam ilmu agama, sehingga orang alim terpaksa mendiamkan diri setelah tugasnya tidak lagi dihargai. Berapa ramai ulama diketepikan, tuan-tuan. Ini zon dia, tuan-tuan. Yang tak reti cakap agama. Sebab kata apa dalam UMNO sendiri, tuan-tuan, pematang pauh Datuk Firdaus Al-Hafiz, dia pun diketepikan juga. Tak boleh. Siapa suruh bertanding? Hang elok-elok jadi imam masjid negara. Ini masalah muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam perjalanan Malaysia, tuan-tuan perempuan, kita nampak jugalah apa yang berlaku baru-baru ni dah mula menghantar orang ke bulan. Syekh Muzaffar dihantar ke bulan, alhamdulillah. Tapi yang paling penting, tuan-tuan perempuan, kita hantar Syekh Muzaffar ke bulan, ada lagi Kabinet Menteri yang tak bersetuju. Saya tidak bersetuju mengantar Syekh Muzaffar ke bulan. Saya lebih bersetuju kalau dengan kos yang digunakan duit tersebut kita mengantar Syekh Muzaffar ke matahari, katanya. Kabinet pun ketuk meja, apa lah menteri seorang kepala otak lah hantar menteri. Itulah menteri-menteri semua. Saya sudah 15 tahun jadi menteri, seni mesti pandai. Mau jadi menteri seni mesti bagus. Saya menyatakan bahawa jangan hantar itu Syekh Muzaffar pergi ke bulan, pergi ke matahari. Semua orang ketawa sama saya. Saya bilang suruh pergi hantar matahari, janganlah hantar waktu siang, hantarlah waktu malam, ada setuju. Macam-macam kepala otak dia. Itu cerita bulan macam-macam. Dan paling terkejut beruk, saya tak tahu betul tak betul, Syekh Muzaffar dikhabarkan hampir pengsan apabila berada di bulan. Kenapa? Dia terkejut bila bertemu dengan Ayah Pin yang sedang melawat kerajaan langit di atas sana. Tak jumbo-jumbo lagi Ayah Pin sampai lah ni, tuan-tuan. Fikir-fikir dah tengok, tuan-tuan. Kadang politik lah ni, semua politik lah ni. Kalau kena orang yang mempolitikkan keadaan, semua nak politik. Artis di politik, semua di politiknya. Sebab itu kita nak orang-orang yang baru balik haji ni, insyaAllah. Orang balik haji ni, kita hari tu dah melontar lah Jamratul Ula Wusta'aqabah. Lontar tu makcik. Sebab itu kita pergi haji ni, bukan tahun ni pergi haji, tahun tu baru kursus. Itu yang kadang-kadang ustaz-ustaz kata, eloklah kita cukur, elok ya. Bulu ari-ari, bulu ketiak 40 hari kalau tak dicukur, mendatangkan murka Allah. Cukurlah ataupun dicabut, ya. Ada ustaz, cabut ni sakit, bila cabut sakit ustaz. Ada cukur. Bulu hari-hari 40 hari, bulu ketiak. Ini dah sampai ke Mekah dia melambai Kaabah. Bismillah ya Allah, bukan dia melambai, bulu dia pun melambai sekali. Itu salah. Jadi kalau benda-benda yang terpenting rukun Islam kelima pun tak ambil pot, tuan-tuan, ambil mudah saja. Tengok cara ambil batu tu. Batu bukan mesti besar. Ada orang kata ustaz besar, ustaz barulah puas hati balik setan katanya. Tak mau je setan kau balik. Itu nampak replika dia, tempat dia. Tapi yang penting spirit nak baling tu macam mana, hati nak baling macam mana. Ambil batu besar tak kambing je, tuan-tuan. Ambil aku niat nak rajam syaitan dan kuncu-kuncunya iblis dan kuncu. Ambil bismillah ya Allah akbar. Ambil daripada hati. Sebab tu orang alim ulama mutawakkil orang lama dia banyak hikmah dia, tuan. Ambil daripada hati. Ambil Allah Tuhan aku yang rajin banyak benar, mumpat selalu mumpat dekat kampung aku, dia paling taiko sekali. Jadi duta tak berdaftar mendah. Saya cerita pasal orang je. Ya Allah aku ambil daripada hati aku lempar bismillah ya Allah akbar. Tampak tinggal kat mana. Ya Allah tanpa aku yang rajin kadang mengumpat. Lalu balik je suami aku, mula aku dah bising aja benda berada apa bising ke kerja aku. Ya Allah aku tolong lembutkan aku, ambil bismillah ya Allah akbar, tinggalkan di sana. Kalau orang perempuan lah. Ini dia bismillah ya Allah akbar, bismillah ya Allah akbar, bismillah ya Allah akbar. Itu balik pun sampai hang apa itu juga. Mau kawan duduk di rumah lari. Orang lelaki tak bismillah ya Allah akbar, tarik aku dulu ya Allah, akulah raja Allah. Di mana kelab dandut, di mana jalan Ipoh. Okey buka, tinggalkan sana. Bismillah ya Allah akbar, akulah raja dadah. Apa dadah yang aku tak hisap, habis segala-galanya, tinggal korok je ni. Tinggalkan sana.
Tinggalkan di sana. Tarik bismillah Allah, aku mak sekondeng. Siapa tak sekondeng kat kampung aku? Okey, buang kat sana. Tu cara dia. Dia dah ada baling batu je apa itu man, dia tak ada spirit. Macam kita semayang, Allahu Akbar. Berpuluh tahun semayang. Tanya apa erti Al-Fatihah? Tobat lahum tak tahu lagi. Berpuluh tahun hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Apa nama Bismillahirrahmanirrahim? Tahu Bismillah lah kata. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa dia Alhamdulillah? Tak tahu. Kena tahu dia tuan-tuan. Okey, itu panjang benar. Tu yang rukuk subhana rabbil azim wa bihamdi. Itu pun tak tahu. Kalau baca dia tak cakap lah rukuk Allahu Akbar. Subhan. Bunyi subhan ya Allah. Sujud subhan habis nulisnya habis. Subhan. Kalau duduk antara dua sujud, wajib. Apa jeburnya apa pak jeburnya? Apain jeburnya? Itu sebab tu selalu bilang tak perlu dah Rabbighfirli wajibri warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Tapi bila orang tanya apa maknanya, aku bertobatlah satu apa pun aku tak faham sebenarnya 20 tahun ni kata. Kalau apa itu baik ambil satu kalimat aja, Rabbighfirli ya Allah, tangguh ampunilah aku ya Allah. Cukup satu kalimah, ulang-ulang berulang kali pun tak apa, sah sembahyang, dapat kelazatan. Pasal apa? Kita reti apa yang kita baca. Subhana rabbil azim wa bihamdihi. Subhana rabbil azim wa bihamdihi. Ya Allah, Maha suci Allah, Maha agung, Maha besar. Cukup tahu sekali pun saya perfect, cantik. Alhamdulillah. Boleh dikesan tuan-tuan. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kita nak harapkan kerajaan masya-Allah barang makin naik tuan-tuan ya. Minyak naik, semua naik. Kalau setakat minyak petrol naik pun ialah kata keadaan semasa negara luar pun naik, boleh tahan lah. Pasal apa minyak ni global, dia menteri-menteri ni punya kerja lah. Tapi bukan kata minyak petrol je ni, minyak masak pun naik tuan-tuan, payah. Itu bukan kabinet menteri, kabinet dapur punya cerita. Itu pun gagal. Tak settle, kejap minyak masak tak, dia kena catu, hilang. Gulanya, Masya Allah. Susah, kita nak cakap pun susah. Tapi yang paling penting, kita melihat muslimin rahmatullah. Saya menyatakan bahawasanya kita ambil pengiktibaran di Bapak rahmatullah yang balik Mekah ni. Tolonglah apa yang kita dah ikrarkan di Baitullahil Haram. Dan pada siapa yang belum lagi nak pergi umrah, tolong isi borang-borang Astro jemputan umrah. Sebab salah seorang daripada panel ni insya-Allah untuk melantik aku. Jadi insya-Allah kalau ada koreng-koreng aku boleh, aku tak tolak esok. Dapat free ke umrah. Bagi duit poket lagi. Astro Oasis. Jadi insya-Allah tuan-tuan remaja, saya galakkan remaja. Tolong tulis elok-elok. Saya nak pergi umrah kerana apa? Atau mengapa saya tak pernah pergi umrah? Banyak 4,000 yang dikirim, kita tengok saya tak pergi umrah sebab apa? Tak ada berduit ustaz katanya. Pasal tak ada berduit tu lah. Telok tulis lebih benar slogan tu apa yang cakap. Tak nak ada ziarah Rasulullah SAW, tak nak ke tawaf Baitullahil Haram kan? Kena belajar. Tidak itu yang mengutip batu dekat Muzdalifah. Sekali nampak orang Arab lalu naik bas, haram katanya. Udah campak je batu balik, ingat haram. Walhal haram tu, orang Mekah kalau dia sebut haram tu Masjidil Haram. Nak pergi ke masjid, bah tu pergi ke masjid, haram kata. Member ingat ambil batu tu haram, campak je balik. Banyak ilmu kena itu. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi bermakna tuan-tuan berahmatullah, dekat-dekat kita nak apa namanya? Nak dekat kita nak pilihan raya ni insya-Allah yang penting pertama sekali doa biar sebiji-sebiji kali. Doa biar kah-kah adik kakak. Sebiji-sebiji minta pelan-pelan, minta satu-satu insya-Allah. Usaha dah kita dah buat. Menawan hati strategi kita insya-Allah. Dakwah tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Sebab yang paling penting sekarang ni Allah Ta'ala dah bagi ruang dah, kita dah menuju kemenangan. Subhanallah, sudah nampak jelas. Yang paling penting kita rajaklah rakan-rakan UMNO kita. Berencak silat dalam menghadap Allah, berniat untuk bermusa. Cuba kita UMNO cantik ialah sama menyeru merayu sampai mati. Allah salah dikatakan kerajaan kami tidak naik dan menyeru samalah dengan kesyarat. Mudah-mudahan negara ini akan lahir sebagai sebuah negara benar berluatun boleh tahan
sebuah negara yang aman, makmur, maju, terima. Yang paling penting adalah pengampunan minyak Allah Subhanahu wa ta'ala. Pas ingatlah dalam ini a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat ta'tuna bil ma'ruf wa ta'awuna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sadaqallahul azim. Al-Imran 110. Kamu wahai Muhammad, sebaik-baik umat dilahirkan daripada bagi kepentingan manusia seluruhnya. Kerana apa? Umat yang kata segolongan yang dilantik keluar daripada seluruh manusia yang sebaik-baik itu, kuntum khaira ummah tu yang mana satu? Yang itulah mereka yang menyuruh berbuat segala perkara yang baik, melarang daripada segala perkara yang salah, buruk dan keji, serta mereka pula benar-benar beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. InsyaAllah ta'ala malam ini kesimpulannya ialah satu saja tuan-tuan. Jangan bangga dengan mic card yang bertulis taraf, iaitu agama kamu Islam. Jangan kita berbangga dengan kartu tanda pengenalan yang meletakkan kita adalah sebagai umat Islam. Kerana dengan title umat Islam dia tidak mampu tuan-tuan dan puan untuk meletakkan nasib kita yang nasib yang terbaik di alam barzah atau di alam mahsyar. Tetapi untuk meletakkan suatu gambaran yang baik dalam alam barzah dan alam mahsyar di bumi abadan yang kekal lagi abadi, iaitulah Islam itu mesti diselaputi dengan iman. Sebab orang beriman confirm Islamnya, orang Islam belum tentu beriman. Jadi saya tahu bahawa mereka-mereka yang berjuang di belah sana mengaku mereka juga orang Islam. Adakah mereka benar-benar beriman? Kerana bila ada sebuah parti yang mengajak melaksanakan hukum hududullah, melaksanakan hukum Allah, di saat kehilangan adik Syarlini, kehilangan adik Nurin, dengan kes-kes sosial yang berlaku dalam negara kita, dekat IPTS, IPTA, universiti-universiti, remaja sekarang mengandung, boleh dalam setahun dia boleh gugur 2-3 kali kepada pensyarah-pensyarah yang membuatkan satu ruang khas kepada remaja yang bermasalah di universiti. Anda dapat tahu bila anda berceramah di UKM baru-baru ni, baru nampak fasilitator menceritakan kejadian aneh. Sekarang ini zina ni dah selamba je, tak ada masalah apa. Termengandung aja pergi gugurkan. Lepas tu bawa kaunseling, lepas tu mengandung balik. Orang yang sama 3 kali tuan-tuan. So bagi dia tak ada apa-apa dah. So zina ni saya tak tahu lah akan datang, Allah alam lagi tahu. Teruk lagi macam Allah alam. Itu belum cerita lagi puak pang bila tengok nasi-nasi ada kedai mamak apa semua, nasi hampir-hampir tu dimakan. Belum cerita yang black metal makan darah kambing lagi tuan-tuan. Ini benda yang tak nampak depan mata kita dan cakap jom. Tapi benda tu berlaku kerana apa? Kerana kita tak cermat dalam meletakkan kepimpinan. Kerana bila kita melantik kepimpinan, kalau hanya fikir untuk memajukan tamadun dunia kita ini untuk dilihat kepada orang lain, tapi dari segi dalamannya tidak ada warab pun ghafur, iaitu pengampunan di sisi Allah, saya yakin dan percaya murka Allah yang datang, maka tunggulah saat kebinasaan bersama. Jadi wal'azubillahi min zalik. Jadi kita ada ruang dan kesempatan kita memanfaatkan pakcik juga remaja-remaja yang mampu dan boleh untuk mengundi dalam pilihan raya akan datang. Gunakanlah dengan bijak insya-Allah taala. Aminin. Sebab tidak ada paksaan sebenarnya tuan-tuan puan. UMNO ke PAS ke apa, kita tak pernah paksa. Tapi kadang pihak sana yang seolah-olah menggunakan segala jentera mereka. Setiap kali apa juga mereka akan gunakan secara olah. Tak apa tuan-tuan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan kita merancang, Allah juga merancang. Perancangan Allah lebih baik. Yang paling penting kita berusaha, berintizam, berdoa dan bertawakal. InsyaAllah al-mustaqbalil Islam, kemenangan pasti untuk Islam. Takbir! 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 Yang baik datang daripada Allah, yang tidak baik sudah tentu datang daripada mereka yang tidak baik. Dan kalau saya terlontar perkara yang tidak baik, ampun maaf zahir dan batin. Aku liqouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh. Innallaha wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.